Kenapa ustaz selalu kata orang yang buat dosa akan masuk neraka? Sedangkan syurga itu hak dan ketentuan Allah. Orang dapat masuk syurga pun atas rahmat Allah. Bolehkah ustaz jelaskan? Ustaz-ustaz ni dia kalau buat gini masuk neraka, buat gini masuk neraka, bukan dia yang kata, Nabi yang suruh kata. Contohnya orang perempuan yang dedah aurat masuk neraka. Ada orang marah, dia tanya, apa ustaz kata masuk neraka? Tak nak tahu lagi masuk neraka ke tak? Lah dah tu ustaz tu bukan kerja welding. Kerja ustaz ni bukan welding exhaust, bukan pasang mozaik. Dia menyampaikan hukum. Hukum di dunia, hukum di akhirat. Nabi kata mana? Sampaikan apa yang aku sampaikan walaupun sepatah ayat. Nabi sampai apa? Contoh dalam bab ini. Dua golongan ahli neraka. Pertama, perempuan yang pakai baju tapi telanjang. Min ahli nar, ahli neraka, member of the hell. Jadi ustaz bukan apalah perempuan yang pakai baju tapi telanjang, maksudnya dedak aurat, masuk neraka. Yang tak bolehnya Nabi kata masuk syurga, ustaz kata masuk neraka. Baru tak boleh.